kamera apa ni Shikin? Okay. Kamera pakai phone biasalah, Vivo. Tapi Shikin pakai benda ni. Yang ni adalah 360 face cam. Jom kita test tengok. Kamera ni, dia boleh ikut pergerakan kita lah. Jadi taklah orang kata video kita tu macam statik sangat. Dia akan bagi dalam keadaan macam ni lah. Tapi kalau kita nak tinggikan, kita boleh gunakan stand lah. Pastikan ada benda ni. Okay, so macam mana kita nak buat? So kita buka dulu. Pasang. Bismillah. Okay. Pula. Letak phone kat sini. Dekat sini dia ada button, tekan lama-lama. Sampai dia jadi warna hijau. Okay, kita nak test tengok macam mana dia ikut pergerakan kita tu. Okay. So dia detect. Nampak dia pusing. Okay. Contohlah kan, kita nak promote pasal ni lah. Pasal kipas ni kan. Jadi kita boleh bergerak ke sini. Bergerak ke sini. Jadi dia akan ikut kita lah. Macam jadi video kita tu taklah boring sangat dan kita boleh bergerak bebas. Kalau in case kan kita rasa macam nak stop lah, so kita tekan dekat button tadi sekali. So dia akan jadi warna merah. Nampak? Bila merah, dia akan statik macam ni lah. So kalau kita rasa macam nak gerakkan balik, tekan lagi sekali. So dia akan jadi hijau dan dia akan bergerak. Nampak? Dia akan pusing ikut kita. Kalau ada yang nak jadi content creator ataupun nak buat video-video dan sebagainya, Shikin letak kat bag kuning tau. Kalau hampa nak boleh grab lah.